Good morning. Hari ni hari terakhir kita sebelum kita nak gerak ke airport. Kita nak pergi melawat kawasan post office. Ada satu gereja tu, lepas ada Book Street. Nak pergi shopping last minute. Tu last day lah. Sebab hari ni last day, pukul 3 kita nak fly. Kita nak pergi airport lah pukul 1 dan pukul 12. Sampai baru pukul 7.30 pagi. Ada masa lagi lah untuk jalan-jalan. Kita ada masa. Turn left after Hatam Jewelry onto. Kita nak pergi jalan kaki dulu. Nanti apa-apa kita update tempat yang menarik tu. Itu. Let's go. Okay, kita try masuk 7-Eleven dekat sini. Sama tak dengan 7-Eleven Thailand? Ada banyak kopi. Semalam beli RM14 kalau RM. Kalau 93 berapa? Makanan ni, sushi ni makan tak? Ni telur boleh lah tu. Sandwich telur. Sandwich telur. Susu. Makanan tak banyak lah mereka. Topi tu apa? 127 dalam ni destination seterusnya adalah post office di Saigon. Okay guys, kita sampai di satu first kita punya destination, iaitu adalah post office yang dekat Saigon ni. Ini antara yang dibina pada tahun 1886. Lama tu guys. Ini bahasa generasi zaman-zaman Perancis ke apa dulu ada tawan Vietnam ni. Ini adalah satu post office yang masih lagi kekal sampai sekarang. Jom kita masuk tengok dalamnya ada apa. Okay guys, sekarang kita dah ada di dalam lewat pos ni. Kita boleh beli postcard kat sini. Dia ada jual postcard. Lepas tu kita boleh post pergi rumah kita sendiri. Kan? Mana? Itu menarik kan? Dia dapat surat daripada kita sendiri. Boleh lah try kalau nak try. Dia koleksi stamp. Ni stamp besar. Siapa punya stamp? Ni postcard. Contoh lah yang bedah. Ni ada dah chop lah ni. Next seterusnya terus pergi ke stamp counter. Kita nak tulis yang saya tunjuk dulu sini. Okay, kita punya address kita dah tulis. Nanti kita post. I want to send to Malaysia. 33 bukan mula. How much? 33. 33 Malaysia. Dia kena lekat dulu baru boleh.
Okay. Ready. Oh, Sheila zaman dulu. Album. Apa yang stamp collector tu? Nampak stamp kat sini. Zaman dulu punya stamp. Kita Malaysia pun tak collect no? Ada. Tak dulu kan. Ni. Ada. Oh ya, kita sampai satu lagi tempat atau destination yang apa namanya, di sana ada gereja yang zaman dulu tapi tengah renovation. Yang tu bangunan tu tengah renovation. Tinggi tinggi tu itulah sebab tu. Oh. Ni. Yang dia tengah buat renovation. Sampai pulihnya. Bentuk dia sepatutnya kat situ lah macam ni dalam gambar dia. Ini adalah yang the original one lah. But now under process untuk renovation. Thank you. Kita dapat satu ayat tebu sebelum kita nak balik. Last one. Call dia. Lepas tu dia kata saya bagi Indonesia jumpa kat sana. Itu driver. Allah. Untuk Grab untuk pergi kedai makan seterusnya. Ini salah satu masjid nama dia Jamiul Islamiyah yang berada di Pekan Medan juga. Kita berempit you all. Jalan nak pergi jauh ke? Sampai dah? Yes. Sini. Sampai dah. Sini aja. Ini ada satu kedai makan halal for Muslim. Đây là đi ăn sáng rồi đấy. Sayur tanpa ban. Đổi nữa kìa. Bersihkan. Maplah. Siapa mau makan? Double kita. First kita masukkan daun selasih dengan daun apa ni? Tahu apa tak tahu? Daun apa tak tahu, makan je. Di samping. Malaysia pun tak pernah jumpa. Ada lah kat Malaysia. Tu macam daun, nama dia Ketumpah hijau. Daun ketumpah hijau nama dia. Daun tu tahu dulu. Daun ketumpah hijau. Ni selasih. Ni. Ini mil. Min. Ni. Maam. Maaf cakap. Maaf cakap. Cakap. Thấy tay này nè. Ha. Ada. Boleh lah. Makan. Okey. Kita rasa menu kita kali ini. Nama apa ni? Mi pho. Kita rasa mi pho dulu sebelum kita tambah sos. Oh, macam sup daging, macam bihun sup daging. Thì con giữ giá luôn. Ada slice of daging. Ada juga bawang Holland dengan
Kereta kecil. Ni meatball dia potong-potong. Ủa éo hả? Kereta kecil. Ini kan dia. Ini kecil. Nah. Okay, masukkan sos. Ada sos sikit. Ni toge. Ni toge. Toge. Kopi 3 layer. Layer pertama susu, layer kedua kopi, layer ketiga kosong udara. Alhamdulillah clear. Sedap sangat. Ni adalah address kalau nak datang kan. Masjid tadi, kata ada lorong saya lupa. Okay, nah. We are ready to check out. Kita dah gerak ke airport, nak balik Malaysia. Kita timbang berat berapa? 20 ringgit. Grab service 20 ringgit. Kat hotel dia buat. Masih sampai terima kasih banyak-banyak. Okay, kita dah sampai dekat airport. Kita dah sampai di airport. Kita nak check in bill luggage. Terus kita nak gerak balik. Đi tay. Kena dia. Kopi dekat airport. Last before we fly, we must drink coffee from Vietnam, huh? When we drink the coffee. Coffee Vietnam. So terakhir dekat sini. Nanti kita balik kita buat sendiri. Kita beli kopi dekat kopi powder juga kita beli dekat Vietnam. So kita balik kita beli baca sendiri. Sekarang kita minum yang baca. Sedap kopi Vietnam. Sampai dah guys, apa kita ni kapal terbang. Okay, jom kita masuk. Kak Sheila? Sheila sudah tungkur. Your bags are ready to pick up. And the last one is from Singapore, Risha Saleh.
Ladies and gentlemen, my name is Sheila. Sheila pula. Kita dah sampai di Malaysia. Welcome home to Malaysia. Habislah trip kita di Vietnam selama 5 hari 4 malam. Sama. Kita akan kembali kerja balik sebentar.